Okey, kita ada kabin, struktur kabin di mana atas sesuai untuk restoran, di mana ada dua kabin 20-10 kat bawah, dua biji, dan atas ada platform lah untuk boleh buat untuk restoran. Keluasan bangunan, keluasan tanah dia dalam 4,000 lebih kaki persegi lah. 4,000 lebih kaki persegi, tak termasuk gudang tu lah. Gudang tu untuk disewakan juga, nanti tengok video sekali lagi. Dan juga dia ada tempat parking berkeluasan dalam 5,000 kaki persegi juga lah belakang. Okey, dia ada tempat parking, nanti akan ditambah. Alright, kita boleh tengok dalam bilik. Sekejap, tengok dalam bilik. Okey, kabin di bawah, atas besi, bawah bata. Sama juga dengan bilik yang ni.